innal abarral bir, kata Nabi, innal abarral bir, antara kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat dekat siapa dia? Buat dekat mak pak kita yang dah tak ada. Buat kebaikan dekat siapa? Dekat kaum kerabat kita yang tak ada dah. Apa yang kita boleh buat? Antara kebaikan yang kita boleh buat ialah kita pergi buat baik pada orang yang pernah kenal mak pak kita yang tak ada, yang pernah kenal kerabat kita yang tak ada. Kita pergi buat baik pada orang-orang macam ni, maka itu juga adalah kebaikan yang akan sampai ganjaran dia kepada mak pak kita yang tak ada. Aku ni, dia kata, kita ni dah berapa hari dah keluar daripada Madinah nak pergi Mekah, jumpa Arab Badui yang dia tak kenal aku susah payah aku naikkan dia di atas himar, kemudian aku patah balik hantar dia, aku bagi pula satu kain serban nak bagi dia gembira, sebab lelaki ni dulu dia pernah kawan dengan pak aku yang nama Umar ibn Khattab. Nak bagi tahu kepada kita apa, tuan-tuan? Nak bagi tahu kepada kita ni, tuan-tuan, selain daripada banyak amalan yang kita boleh buat yang sampai pada si mati, kita duk baca Quran, duk buat umrah, duk buat haji, duk doa, tuan-tuan duk buat tahlil dan sebagainya untuk si mati. Ada lagi benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Bila kita buat baik pada kawan-kawan pak kita, apatah lagi kawan tu pula jiran pak kita, apatah lagi jiran ni dia bukan setakat jiran, ada pula hubungan kekeluargaan dengan kita. Tak tahulah macam mana ganjaran yang Allah nak bagi kat kita, dan Allah nak bagi kepada mak pak kita yang duduk bawah kubur sana. Lepas tu salah bila ada orang mak pak dia, adik-beradik dia semua duduk sini, mak pak dia masa sakit dia bawa mai daripada kampung meninggal sini, adik-beradik semua duduk Kuala Lumpur, Selangor ni. Dia kata, saya ustaz, lepas pak tak ada ni, mak tak ada, pakai tak balik dah, bukan ada siapa pun kat kampung dah. Perkataan ni salah. Bukankah dulu pak kita masa duduk kampung ada jiran-jiran yang kenal dia? Bukankah ada tetangga yang pernah kenal mak dengan pak kita? Tuan-tuan perempuan tahu, dengan kita ni hanya semata-mata balik nak pergi ziarah individu-individu yang pernah kenal mak pak kita, tak tahulah macam mana Allah nak bagi ganjaran pada kita dan pada mak pak kita yang sudah tiada. Tu bila dah tak ada. Kalau mereka masih ada, lagilah agama suruh kita buat kebaikan dan kebajikan. Lagi agama suruh kita buat kebaikan dan kebajikan kepada mereka. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi pesan, siapa yang nak Allah limpahkan dia dengan limpahan rezeki. Tuan-tuan tengok perkataan dia, limpahan rezeki. Kalau saya sebut pada tuan-tuan, hujan turun renyai, hujan turun renyai-renyai, tuan-tuan dapat tahu dah hujan turun tak lebat. Kalau saya bagi tahu hujan turun punya lebat, Allah, ayat hujan turun melimpah-limpah, tuan-tuan rasa hujan tu macam mana? Lebat sungguh. Siapa sekarang ni dia nak Allah limpahkan dia dengan limpahan rezeki? Ada dua benda Nabi sebut. Pertama kata Nabi apa dia? Dia pergi buat baik pada mak pak dia yang masih hidup. Sebab tu Nabi kata raghiba anf, thumma raghiba anf, thumma raghiba anf. Kata Nabi, binasalah, rugilah, celakalah. 3 kali Nabi ulang. Qila man ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Kata Nabi, man adrak, mana-mana orang yang mak pak dia masih hidup, kedua-duanya, au kilahuma, ataupun salah seorangnya atau kedua-duanya, dengan mak pak dia masih hidup, tiba-tiba dia tak boleh masuk syurga. Sedangkan dengan mak pak dia masih hidup ni, pintu syurga tengah buka ni, dengan dia berbakti, dia berbudi pada mak pak dia, dia boleh masuk syurga. Tapi oleh kerana dia tak ambil berat benda ni, dia tak berbakti, dia tak berbudi, dia tak masuk syurga. Mak pak ni tuan-tuan, kita berbukti, kita berbudi, kita tak memerlukan sebarang modal, kerana limpahan rezeki akan dilimpahkan kepada kita. Yang ni kita kena belajar.
nak pergi kerja ni, ayah call, ayah kata ayah tak sihat. Kita dengar tak boleh dengar dah. Ayah kata tak apalah hang, jangan bimbang, asal lagi ayah makan ubat 2-3 biji sihat. Kita sampai kerja ni tak boleh duduk dah. Jumpa bos, ayah saya tak sihat, saya tak stable, saya tak boleh buat kerja, saya nak cuti. Shoot balik utara, naik motor 2 jam setengah sampai. Keluar pukul 9, 11.30 sampai. Ayah pun terkejut, datang balik semua. Saya dengar ayah tak sihat ni, saya tak boleh duduk, saya tak boleh buat kerja. Bawa ayah pergi klinik, bawa dia makan, beli apa dia mau semua. Tengok pukul 3 dah, kata ayah saya cuti sehari lah, esok saya kerja, saya minta izin ayah nak balik. Tak apa hang balik. Tak tahulah, dengan pembaktian ni kita tak tahu macam mana Allah nak limpahkan kita dengan rezeki. Tuan-tuan, mak pak ni kadang-kadang kita tak rasa dia berharga, tapi nanti bila dia dah tak ada, baru kita tahu betapa berharganya mak pak ni. Hari ni mak pak duk hidup ni, kadang-kadang dia duk telefon kita, duk tanya khabar kita dan sebagainya. Kita kadang-kadang jadi remeh perut. Nanti dia dah tak ada, baru kita tahu betapa nilainya mak pak ni. Hari ni kita duk balik kampung, sementara nak sampai ni, pak kita duk telefon kita tak berhenti, tanya hang ada mana dah, sampai mana dah. Sekali lepas 3 minit telefon lagi, sampai mana dah. Kita nak balik Penang ni, sampai di Ipoh dia call, ada mana dah, kata baru sampai Ipoh lah. Bawa kereta elok-elok lah, kalau mengantuk ni sat lagi jangan gagah, tidur sikit. Lepas 5 minit telefon lagi, dah sampai ke? Lah tadi 5 minit duk ada Ipoh, kakak lagi 5 minit sampai Penang dah. Ni mak pak punya ambil berat. Selagi kita tak sampai, selagi tu duk telefon. Kita sampai tu, mak pak duk tunggu dah depan muka pintu ni nak sambut kita. Kita boleh salam dia, boleh cium dia, boleh peluk dia. Kita takkan rasa nikmat. Bila kita rasa nikmat, bila dia dah tak ada. Benda ni hanya orang yang tak ada mak pak saja boleh cerita. Tahun ni balik, mak pak dah tak ada dah. Nak balik ni dia main sayu dah, ayak mata jatuh dah. Tak ada dah orang call dia, tanya dia kat mana. Tak ada dah orang call pesan kat dia kalau mengantuk terus duk gagah lah bawa kereta balik. Tak ada dah. Sepanjang perjalanan ni teriak. Sampai rumah tak ada dah orang yang sambut dekat pintu ni. Tak ada dah tangan kita boleh salam, boleh cium. Tak ada dah bau kita boleh sandang, kita boleh mengadu masalah kita. Tak ada dah tangan nak buh atas bau kita, suruh kita sabar. Masa ni baru kita tahu nikmat mak pak. Sebab tu selagi masih ada, kita berkhidmat, berbakti pada mereka ni, Allah akan limpahkan kita dengan limpahan rezeki. Kedua, kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kita dengan limpahan rezeki. Kita pergi buat baik, kita pergi sambung hubungan silaturahim, persaudaraan dengan mana-mana adik-beradik, mana-mana rakan-rakan taulan kita yang telah terputus. Apatah lagi, terputus tu pula kerana krisis. Walaupun kita tak salah, tapi kita ambil satu sikap, kita jadi orang rendah diri, aku tak salah, kita hulurkan tangan sebagai tanda pendamaian. Cerita dia bukan senang, tapi kalau tuan-tuan boleh buat, Allah akan limpahkan kita dengan limpahan rezeki. Cerita dia susah, tak bersembang, bergaduh pasal konflik ni, apatah lagi bukan salah kita. Nak baik-baik semula pakai susah. Kita dengan abang kita 2 orang, 2 beradik ni lah. Daripada kecil sampai besar duk bergaduh ni sampai tak bercakap. Kita duduk di Kuala Lumpur, abang kita duduk kampung, duduk jaga ayah kita. Call, dengar ayah nazak lah, sakit, shoot balik tu Sementara nak sampai ni, ayah dah 2-3 kali duk telefon ni, ada mana, ayah dah tak larat dah ni. 15 minit kita nak sampai lagi, ayah telefon, ayah kata ayah ni dah nazak dah ni. Ayah rasa ayah tak sempat jumpa. Ayah pun kalau dah tahu nazak tu, so call pula ni. Kalau ayah tak ada ni, ayah nak pesan hang dengan abang hang ni, tak usah bergaduh dah. Nampak 2 beradik ya.
ayah ni cincang ni tak putus. Ayah tak mau bergaduh. Tanah ayah ada 2 ekar ni, yang tak ada geran ni, kalau mati yang ambil seorang 1 ekar, jangan bergaduh. Ni ayah nak pesan. Elok sampai ayah tak ada dah, mati dah. Kita pun ke bumi apa, lepas 2 hari nak balik mai Kuala Lumpur, jumpa abang kita. Kata, bang, kita 2 orang lah. Aku dengar hang pun bukan baik sangat, tapi ayah pesan kat aku, kita ni ayah ni cicang ni dia tak putus. Ayah pesan 15 minit sebelum dia meninggal, dia call aku. Dia kata tanah ni ada 2 ekar, 1 ekar yang ada rumah ni, 1 ekar yang ada kebun. Dia suruh kita bagi 2 orang. Hang nak yang mana, hang ambil, aku tak apa. Kalau hang ambil yang ada rumah, aku ambil yang kebun. Kalau hang ambil yang kebun, aku ambil yang ada rumah. Ni ayah pesan ni 15 minit sebelum dia meninggal, dia call aku. Abang kita kata ni, apa hang kata tadi? Ayah telefon hang 15 minit sebelum meninggal, dia pesan kat hang. Hang tahu tak, 3 minit sebelum ayah meninggal, dia call aku. Mampu ya. Dia duk main minit-minit ni, kita jam lah. Dia kata 3 minit sebelum ayah meninggal, ayah call aku. Ayah kata hang ni anak tak guna. Hang duduk di Kuala Lumpur, hang pergi belah pun duduk Kuala Lumpur, tak usah balik dah. Tanah 2 ekar ni dia bagi kat aku. Aku nak tanya hang, tadi hang kata berapa minit? 15 minit. Lah aku habarkan, ayah 3 minit sebelum meninggal call aku. Mana lagi kuat? Mampu dah. Bergaduh tak? Masam muka tak tuan? Boleh masam muka tak cerita dia? Boleh masam muka tak? Cerita dia masam muka lah. Cerita dia masam muka lah. Dalam keadaan kita tahu abang kita ni buat naya kat kita, kita ni tekat 2-3 hari yang marah, lepas tu tak mau dah. Ayah duk pesan dah ni. Kita hulurkan tangan, tak apalah abang, 2 ekar tu ambil lah kang. Kok mana pun kita adik-beradik. Tak tahu macam mana Allah nak limpahkan kita dengan rezeki. Cerita dia payah, tapi dia kena ada kekuatan. Berat tuan. Jujur kalau berlaku kat tuan-tuan, jujur. Boleh tak kita maafkan dia? Jujur. Jujur. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Tak kena tak apa dah, cuba kena sekali. Boleh lah. Tak kena tak apalah, cuba try kena sekali baru tahu boleh tak boleh. Cerita dia boleh, tapi dia ambil masa. Kita pergi buat baik pada gerakan taulan mak pak kita yang masih hidup ni. Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kebaikan ini kepada dia yang berada di bawah kubur. La ilaha illallah.